kereta ni? Alah, sekarang kan semua dah okey. Apa masalahnya? Baru je berapa hari lepas. Tunggulah betul-betul reda dulu. Alah, but this is kawasan elite. Nobody cares. Tapi kita masih lagi dalam spotlight. Orang masih lagi tengok kita. Kita kan dah buat damage control. Followers pun semua happy. Akak tengok kan komen hari tu? Look, kita tak boleh careless, okay? Macam mana kalau driver ni followers kita? Dia ni bukan Melayu pun. Manalah dia tahu NGO Islam ni. Ke akak nak Aminah balik tukar kereta? Tak sampai dah pun kan? Lain kali naik je lah Grab. Kan senang. Saya ingatkan Cik Laila akan join kita sekali hari ni. Tak. Hari ni saya seorang je. Kak Laila pagi tadi dia macam ada flu sikit. So dia tak nak lah Encik Rashid terjangkit ke apa. Kalau saya tahu, kita boleh je postpone meeting kita hari lain. Kenapa? Encik Rashid tak nak jumpa saya kan? Taklah. Saya tak cantik macam kakak Bukan macam tu. Tak adalah. Saya gurau je. Lagipun, tak payahlah postpone benda baik kan? Bos, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos jumpa dia orang tadi. Aminah seorang je. Laila? Sesama. So, Dia tenang. Jawapan dia semua masuk akal. bos ada tanya tentang kes Ibu Zah. Kes masjid. Aminah cakap kontraktor dia orang lari. Tapi dia orang dah buat polis report. Dan Masih dalam siasatan. dia ada tunjuk polis report. Kalau sebenarnya